Hai, selamat petang. Kita dari Dakar Truck Solution dari dekat kapal Bestari. Okey. Hari ni saya nak tunjuk satu van. Dia nampak ini van high ace. Tengok macam biasa. Ini van biasa high ace. Tapi ini van dia bukan biasa, dia special. So, saya nak tunjuk apa special dia. Okey, tengok. Nampak van ni dia ada tele. So, saya sekarang nak tunjuk macam mana nak pakai ini tele untuk ini van. Okey, so first kita mau buka ini dulu. Nampak? Okey, ini sudah buka. Lepas tu kita keluar daripada control. Okey. Lepas tu kita tekan lah. Tekan. Oh, tidak keluar dah. Nampak tak? Ini dah keluar. Tengok. Dia dah turun. Okey. Okey, dah macam ni. Lepas tu barang sudah naik atas. Okey, kita naikkan balik. Okey, sampai sini. Dia tak boleh sampai habis tau. Dia sampai sini saja. Okey, dah sampai sini. Okey, sini ada nampak? Sini ada satu papan. Ini papan besi. Okey, ini papan besi kita taruh. Macam ni. So, itu barang boleh naik ke sini. Okey. So, kalau you orang ada apa yang special, okey, nak suruh kita buat modify ke apa dia, nak beli van, nak beli lori ke, boleh cari kami dekat Dakar Trucks. Ini kapal Bestari dekat Kelang. Okey, jumpa lagi next video. Thank you.